dengan harga RM73,000. Okey, bulanan serendah RM900 lebih, korang dah boleh dapat kereta MPV yang sangat sesuai untuk korang yang ada family banyak. Memang sangat sesuai. Okey, ini model tahun 2018 korang. Alright, condition dia pun masih tip-top lagi. Korang tengok bahagian luar dia pun memang tak ada calar bala apa semua, tak ada bengkok, memang masih steady, masih tip-top ya. Macam yang biasa saya cakap, kalau korang tak puas hati tengok dalam video, korang boleh datang walk in dekat Carco Sungai Besi Auto World. Okey, kalau korang nak test drive sekali pun boleh, tak ada masalah. Okey, tinggal korang hanya contact kita punya salesman sahaja. Okey, untuk spek ni korang tengok dia didatangi dengan rim. Original rim dia memang masih steady. Okey, 15. Alright, so kita tengok dulu bahagian dalaman dia. Okey, ini bahagian dalaman dia memang masih cantik, masih tip-top lagi. Okey, condition dia pun masih okey. Alright, ini untuk spek ni didatangi dengan seat dia didatangi dengan fabric ya. Sorry, ada plastik kat sini. Okey, alright, ini memang fabric. Okey, alright, dia sama je dengan variant-variant yang lain. Okey, cuma yang membezakan dia, ini spek dia macam hybrid. Kalau sebut pasal hybrid saja korang dah tahu dia macam mana. Okey, alright, kita tengok dulu bahagian dalaman dia. Okey, ini spek ni pakai full stop button, tekan sahaja. Okey, dia dah start dah. Okey, untuk spek ni korang tengoklah dia macam agak berbeza sedikit dengan MPV macam Fire, macam brand-brand lain dia agak sedikit berbeza lah. Okey, untuk Nissan Serena ni dia punya digital meter dekat bahagian sini korang tengok. Alright, dia punya mileage pun tak adalah tinggi sangat, 87,000 km. Okey, sangat tak adalah tinggi mana pun. Okey, lepas tu dia didatangi dengan touchscreen, infotainment system, di mana dia punya sistem ni pun masih berfungsi dengan baik. Korang dah boleh tekan, tak ada masalah, tak ada lag, semua okey, overall okey. Alright, sini bahagian aircon control dia, bahagian sini dia ada macam ada ruang sedikit, tapi kalau korang tak nak ada nampak ruang, korang boleh letak something kat sini. Dia ada satu benda yang korang boleh letak kat sini. Okey, alright, untuk ni dia ada kompartmen dia banyak sedikit lah. Kat sini ada, sini dengan dekat bawah ni. Dia korang nak letak barang, okey, memang sangat cukup lah dia punya space tu. Alright, okey, ini bahagian depan dia. Kita pula tengok bahagian belakang dia. Okey, untuk spek ni korang tengok dia pun ada eco mode je, so dia memang jimat juga minyak. Alright, kita tengok bahagian belakang dia. Kita tekan. Memang nice gila. Okey korang, ini bahagian belakang dia memang sangat besar and sangat luas, memang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai kereta family car. Okey, dia ada 7 seater korang, 7 seater. Alright, so memang sangat sesuai untuk family korang. Lepas tu dia punya seat ni korang boleh adjust. Kalau korang nak pergi ke depan, korang boleh adjust ni. Nak pergi bahagian belakang pun korang tinggal tarik ni sahaja. Korang dah boleh masuk kat belakang ni. Nampak tak? Memang sangat besar dan sangat luas dia punya bahagian dalam ni. Korang tengok. Okey, lagi satu dekat belakang ni pun ada aircon dia. Tengok. So korang tak perlu risau kalau korang duduk dekat belakang ni, memang takkan panas sebenarnya sebab dah ada aircon. Lepas tu kat sini dia pun ada control aircon juga. Nampak tak? Ini pun control aircon. And this, korang boleh tengok TV lagi korang. Okey, bukan hanya dekat depan sahaja, dekat belakang ni pun korang boleh tengok movie ke apa semua, memang tak ada masalah. So korang duduk dekat belakang pun tak ada bosan mana pun. Okey, alright, kita tengok pula dia punya bonnet bahagian belakang ni. Ini bahagian belakang dia. Dia agak petak sedikit. Dia sama macam Alphard dia punya design bahagian belakang ni. Cuma yang
Beza kan, ni brand dia saja. Ini Nissan, okey. Kita tengok pula bahagian belakang dia. Ini bahagian belakang dia. Korang nampak tak? Dia walaupun bahagian belakang ini nampak sempit, dia punya bonnet ni, korang tak perlu risau. Korang boleh tinggal tarik sahaja ini. Sekejap ya. Tarik ni, korang boleh dapat space yang sangat besar korang. Ini korang boleh lipat pergi sini, korang akan dapat space yang sangat besar, sangat luas. Kalau contoh korang nak pindah ke, nak angkat barang yang besar, yang panjang ke, memang sangat sesuai untuk Nissan Serena ini. Dia memang sangat membantulah bagi saya kan. Okey, lagi satu apa yang menarik bagi saya Nissan Serena ni. Sekejap ya, saya tunjuk dekat korang. Okey, contohlah korang pergi mall, okey, korang beli barang pun semua, biasa kita akan tarik bonet ni, betul tak? Tapi kita tak tahu dia punya, biasa pakai mall ni macam sempit sedikit ni. Korang tak perlu risau ni. Dekat belakang ni korang boleh tarik. Korang nampak tak? Nah, korang boleh tarik bahagian atas ni sahaja, korang dah boleh letak barang korang dekat sini. So dia nampak sedikit berbeza daripada brand-brand yang lain, okey. Bagi saya memang dia sangat unik and design dia pun okey lah. So korang tak perlu risau kalau korang pergi mall ke semua, korang just tinggal tarik sahaja bahagian belakang ini, okey. Alright, untuk harga ni saya dah cakapkan harga dia RM73,000 bulanan serendah 900 lebih. Untuk korang yang berminat dengan Nissan Serena ni, korang boleh PM kita sekarang sementara stok masih ada. Kita untuk stok Nissan Serena ni kita tak banyak. Kita hanya ada 2 stok sahaja. So siapa cepat dia dapat. Okey, PM kita sekarang kalau korang berminat. Okey, bye. Assalamualaikum.